وبركاته. الحمد لله. اللهم صل على سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما كاملا. Surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra'. Ini ada huruf qalqalah. Qaf adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Qaf, ta, ba, jim, dal. Atau sering kita sebut qutubu jadin. Iqra. Di sini qalqalah sughra. Qalqalah sughra terdapat di tengah-tengah kalimat, ya. Sedangkan qalqalah kubra di akhir kalimat atau akhir ayat apabila di waqaf. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di ada ya mati, mat asli khalaq. Nah, di sini huruf qalqalah kubra karena di akhir apabila diwaqaf atau dimatikan, ya. Jadi beda qalqalah sughra dengan qalqalah kubra. Qalqalah sughra di tengah-tengah kalimat, sedangkan qalqalah kubra di akhir apabila diwaqaf. Khalaq, di sini qalqalah kubra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan, nun mati insan, nun mati jumpa dengan sin. Hukumnya ikhfa. Ikhfa, mana ikhfa? Sembunyi. Apa makna sembunyi? Atau kata lain, bacaan samar-samar. Apa yang samar-samar, apa yang sembunyi? Bunyi nun mati atau bunyi tanwin. Karena ketika kita baca langsung kepada makhraj yang di hadapan. Apa makhraj di sini? Huruf sin. Huruf di ujung lidah dengan ujung gigi. Desis. Insana ma lam ya'lam. Insana min khalaq. Ayat kedua. Khalaqal insana min alaq. Sa mad asli, min nun mati jumpa dengan ain, hukumnya idhar. Huruf idhar 6. Ha, kha, ain, ghin, ha, hamzah. Kemudian huruf idhar adalah semuanya huruf halaq atau huruf tenggorokan. Tidak dengung. Min alaq, alaq di akhir ada huruf qalqalah. Di sini qalqalah kubra. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Iqra qaf juga huruf qalqalah. Di sini qalqalah sughra. Iqra wa rabbukal akram. Kaf bukan huruf qalqalah tapi ada desisnya, ada hams. Akram. Ya.
bukan akram. Nah, dah jadi qalqalah, tapi bukan qalqalah. Akram. Alladzi, bukan allazi. Ini jangan tertukar huruf zal dengan zai. Zi, allazi. Allama bil qalam. Allamal insana. Nun mati jumpa dengan sin. Ikhfa, dengung. Allamal insana ma lam ya'lam. Samat asli, mad asli. Lam, mim mati jumpa dengan ya, idhar syafawi. Kalla, mad jaiz munfasil. Kalla, panjangkan, 2 alif setengah atau 5 harakat. Kalla inna, ada nun tasydid, tajibul gunnah, dengung. Tahan innya. Innal insa juga dengung ikhfa. Jadi ada 2 dengung, innal, kemudian insa. Sa ada alif mad asli, la yalta. Ini huruf ta. Ta adalah huruf qalqalah. La yaltagha, yalta. Sini qalqalah sughra. La yaltagha. Ar-ra, nun mati jumpa dengan ra. Idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, dua huruf, lam dengan ra. Nun mati atau tanwin jumpa dengan lam, jumpa dengan ra, dibaca tidak dengung. Ar-ra, langsung. Ar-ra'ahu istaghna. Taghna. Inna, tajibul gunnah, dengung. Tahan. Ila rabbika ruj, qalqalah sughra. Ruja'a, sambil jalan langsung. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Nun mati jumpa dengan ha, idhar, tidak dengung. Yanha. Ba mati di tengah kalimat, qalqalah sughra. Abdan, langsung. Abdan, dan baris tanwin jumpa dengan hamzah, hukumnya idhar, tidak dengung. Idza mad asli, abdan idza shalla. Ara'aita inka, nun mati jumpa dengan kaf, ikhfa, dibaca dengung. Tahan. In kana 'alal huda au amara bit juga ini qalqalah. Taqwa, au amara bit taqwa. Langsung. Taqwa. Ara'aita in, nun mati jumpa dengan kaf, ikhfa. In kadzdzaba wa tawalla. Kazza, bukan kazza, bukan zai, tapi huruf zal. Zal. Kadzdzaba. Alam ya'lam, lam mim mati jumpa dengan ya, idhar syafawi. Lam mim mati jumpa dengan ba, ikhfa syafawi. Ini ada dengung. Lam bi anna.
Alam ya'lam. Ya. Alam yang pertama izhar syafawi, lam yang kedua ikhfa syafawi. Ya. Satu enggak dengung, satu dengung. Alam ya'lam. Tahan lam yang kedua. Alam ya'lam bi an, nun tasydid tajibul gunnah dengung, bi anna Allah yara. Kalla la illam, la illam nun mati jumpa dengan lam idgham bila gunnah. Kalau di belakang tadi nun mati jumpa dengan ra, ar-ra, ar-ra'ahu istaghna. Di sini kalla la illam, langsung la illam. Tidak dibaca la in, tapi la illam, langsung memasukkan dengan tidak dengung. Lam mim mati jumpa dengan ya, izhar syafawi tidak dengung. Yantahi nun mati jumpa dengan ta, ikhfa ni dengung. Kalla la illam yantahi lanasfa'am, lanasfa, nas sin, lanasfa'am, am baris dan tanwin jumpa dengan ba, iqlab dengung. Lanasfa'am binna nun tasydid tajibul gunnah dengung. Bin nasiyah, lanasfa'am bin nasiyah, nasiyatin, na mad asli, ting baris tanwin jumpa dengan kaf, ikhfa dengung. Nasiyatin kadhibatin khati'ah, tin nun apa baris tanwin jumpa dengan kha, kadhibatin izhar tidak dengung. Kadhibatin khati'ah. Falyad'u, yad dal huruf qalqalah. Falyad'u nadiyah, yad'una yad'u. Falyad'u nadiyah. Sanad'u az-zabaniyah, sanad qalqalah sughra. Sanad'u zay, sanad'u az-zabaniyah. Kalla la tuti'hu, kalla la tuti', ta satu, ta satu, tu ta, ta baris bawah ti. La tuti', la tuti'hu wasjud waqtarib. Kalla, boleh waqaf. Kalla la tuti'hu wasjud, jud qalqalah sughra, waq qalqalah sughra, rib qalqalah kubra, di akhir. Kalla boleh waqaf, boleh terus. Kalla la, boleh, atau kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Di sini berlaku sujud, sujud tilawah. Sujud tilawah jadi ketika dalam solat kalau imam membaca surah Al-Alaq, Iqra, di akhir daripada akhir ayat daripada surah Al-Alaq sunat sujud. Bagaimana sujud? Langsung imam habis baca
Ya, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allah